Daripada tadi terkelip, saya tengok semua orang. Sabar ya tuan-tuan. Tuan-tuan sabar, saya pun sabar juga. Okey, insya-Allah. Kita nak sambung sikit lagi berbicara tentang Sayyidatina Aisyah. Perempuan yang cintanya itu diuji dengan fitnah. Kalau tuan-tuan perempuan masih ingat ketika mana berlakunya peristiwa fitnah yang besar yang hampir menggoncang rumah tangga Nabi SAW ketika usia baginda 58 tahun. Nabi balik daripada satu peperangan dan biasanya Nabi kalau nak pergi berperang, Nabi akan bawa isteri-isteri. Bila dicabut undian, nama yang naik ketika itu adalah Sayyidatina Aisyah. Tak pernah dibayangkan ini perjalanan yang hampir-hampir menggoncang rumah tangga baginda berdua. Lalu apa yang jadi dalam perjalanan pulang ketika berhenti seketika di satu tempat, Aisyah tertinggal di belakang. Tertinggal kerana selepas buang air, lalu hilang kalungnya, dia keluar untuk mencari kalungnya semula. Maka sahabat yang mengangkat tandu ketika itu tidak perasan Aisyah tidak lagi berada di dalam tandu. Ini yang membezakan Sayyidatina Aisyah dengan kita, tuan-tuan. Orang perempuan kita kena belajar pada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah makannya sedikit. Kita di IKN sikit-sikit makan. Sayyidatina Aisyah berpantang dengan makanan. Kita puan-puan pantang tengok makanan. Jadi kerana itu Aisyah tubuhnya kecil, dia tidak besar. Lalu kerana kecilnya itulah sahabat tak perasan bahawa beliau baginda tidak bersama ketika memulakan perjalanan pulang. Lalu apa yang jadi? Datang seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan membawa pulang Sayyidatina Aisyah tanpa sedikit pun perbicaraan dimulakan. Ini membezakan kita dengan Sayyidatina Aisyah. Beliau tidak bersembang sahaja-sahaja dengan suami orang. Sedang kita hari ini melaung-laung daripada kejauhan orang yang kita kenal. Abang Mat, kita panggil daripada jauh. Sedangkan Abang Mat itu bukan pun suami kita. Lalu ini yang kita bimbang hari ini. Banyaknya skandal di pejabat. Sebab apa? Banyaknya masa itu bersama dengan suami orang nak dibandingkan bersama dengan suami kita. Kita clock in pukul 8, kita clock out pukul 5. Itu semua 8 jam, 9 jam bersama dengan suami orang. Kita masuk balik ke rumah petang nanti, sibuk menguruskan anak, solat maghrib. Habis solat maghrib, sibuk mencuci pinggan. Habis cuci pinggan, sibuk buat persiapan untuk esok pula hantar anak ke sekolah. Kemudian letih kita solat di penghujung malam. Kemudian bila kita bertemu dengan suami sendiri, di atas katil. Itu pun kalau belum mata dilelapkan. Hajat di hati nak pilu tok. Rupa-rupanya tok tu pilu. Kerana suami sendiri sudah pun melelapkan mata. Lalu bila masa kita bersama dengan suami, esok bang bangun bang. Dah pun lewat untuk kita keluar bekerja. Masuk kembali ke pejabat, clock in pukul 8. Dengan siapa kita bertemu? Kembali bertemu dengan suami orang. Maka kerana itu, belajar dengan Sayyidatina Aisyah. Dia berjaga-jaga pada hubungannya. Kerana hari ini, tuan-tuan puan, kita takut sangat. Hati manusia, bila-bila masa, qallaba sifatnya, berputar-putar. Paginya cinta kepada suami, petangnya boleh jatuh cinta kepada suami orang. Apatah lagi yang sudah lama tidak dipuji. Hatinya gersang, lalu hanya dengan satu panggilan sayang daripada PO di pejabat. Akhirnya dia layu terkulai dalam panggilan-panggilan yang sebegitu. Lalu bagaimana Sayyidatina Aisyah ajarkan kepada kita? Dia menjaga dirinya sebagai perempuan yang bermaruah. Tidak berbicara dengan Safwan sehinggalah dibawa pulang ke Makkah. Lalu apa yang jadi ketika itu berlaku fitnah yang cukup besar kepada Sayyidatina Aisyah. Dimulakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah ketua munafik yang membawa fitnah bahawa Aisyah ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal. Lalu apa yang jadi? Sengaja Allah menguji. Tidak turun wahyu. Memberikan sebarang bantuan. Memberikan sebarang tanda-tanda kepada Nabi. Apa yang terjadi di hujungnya? Sakit Aisyah kerana bebanan fitnah yang menimpa. Pulang ke rumah mencari kekuatan daripada ibu dan ayah. Tapi tidak ada sesiapa pun yang sanggup membela. Sehinggalah di detik-detik terakhir datang Nabi SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah,
Kalau engkau ada melakukan perbuatan tersebut, maka bertaubatlah wahai Aisyah. Dalam keadaan penuh hampa, orang yang paling sayang pun tidak boleh membela. Maka apa kata Sayyidatina Aisyah? Demi Allah, aku tidak melakukan perbuatan demikian. Aku tak perlukan lagi pertolongan daripada manusia. Aku yakin dan percaya Allah yang akan memberikan pembelaan atas apa yang manusia kata. Lalu apa yang terjadi? Turun ayat petikan daripada surah An-Nur memberikan pembelaan kepada Sayyidatina Aisyah. Begitu Al-Quran mengajarkan kepada kita menjadi perempuan yang menjaga maruahnya, maka Allah yang akan memberikan pembelaan sekalipun tidak ada manusia yang sudi memberikan pertemanan. Maka hari ini marilah kita belajar daripada Aisyah, menunggu pembelaan daripada Allah sehingga akhirnya sekalipun seluruh dunia dilihat tidak menyebelahinya, datang Allah memberikan pertolongan di saat dia membulatkan keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di sisa kerja kita yang berbaki untuk kita memberikan yang terbaik kepada keluarga, moga-moga Allah menjaga kita daripada fitnah, jatuh dalam hubungan godaan sesama manusia, dan mudah-mudahan cintanya Aisyah mengajarkan kepada kita tentang erti setia. Kalau nak curang tak perlu PJJ, depan mata pun boleh curang juga. Maka kita belajar menjaga diri daripada Sayyidatina Aisyah. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semua insya-Allah. Sebelum kita berhenti, jangan lupa like, share dan subscribe IKN Hashim ITV. Jumpa lagi, wallahu a'lam.